Wah, sekali lagi GTB, Ferrari GTB, geng takut bini 4, ada 2 biji dalam case L guys. Ini dia guys, case L mainline 2025. Kita ada long card dengan shortcut. Jom kita buka tengok satu persatu apa yang terbaru dalam case L 2025 ni. Okey, macam biasa ada 72 pieces long card. Tengok apa yang menarik dalam case L 2025 ni. Yang ini baru. Drift Ender yang baru, color biru yang baru. Dark Horse, Mustang Dark Horse, ini yang latest, color putih guys. Fantastic. Dan ini yang repeat. Wah, ada Ferrari F40 sekali lagi dalam case L dia keluar. Lepas tu kita ada Kia Eva ni, color baru kan? Color latest. EF hijau dia repeat sekali lagi dalam case L. Lepas tu Dodge SRT Viper ni color baru. Sebelum ni color biru putih, sekarang ni color putih biru. Dia suka je strike dia. Monster color baru. Monster Delivery color yang baru. Dia repeat daripada case sebelumnya. Yang ni baru 2025 yang terbaru. Boot regal. Sekali lagi. Ini dua Dark Horse 2 dan Subaru color putih pula kali ni. Dan ini Honda Civic Custom dia repeat dalam case L sekali lagi. Yang ni repeat. Tapi yang ni yang color baru. Yes. King Kuda color baru. Oh, ni ada 2 biji. Wow. Wah, ini telefon tu. Telefon guys. Walaupun dia fantasi tapi orang mengejar dia sebab dia unik ah. Tengoklah dia boleh goyang. Quick chat. Dia boleh goyang-goyang? Belakang. Kan? Wah, dia boleh goyang-goyang. Bila berjalan dia goyang-goyang macam telefon berdering-dering. Yes. Dan repeat. repeat Ford Mustang GT. Yang ni yang color baru untuk Tesla Cyber Quad. Wah, Ferrari. Ini dia Ferrari yang latest. Ini Ferrari yang terbaru. Ferrari 365 GTB4. Ni GTB stand for what? Geng takut bini nombor 4. Geng takut bini 4. Geng takut bini 4 weh. So kena beli je? Ferrari yang terbaru. Yang GTB lah. Baru lah cantik. Wah, ni baru. Lotus Cortina yang baru. New casting. Ni sekali lagi. EF hijau ada 2 biji. Dan seterusnya. Wow, yang ini saya tengok yang ini. Kalau kita bernasib baik ada super. Sekarang tak dapat. Dia ada kebarangkalian dapat super yang ni tapi saya tak dapat lagi. Dan Porsche baru. Porsche color pink guys. McLaren dia repeat. F40 ada 2 biji. F40 ada 2 biji dalam ni. Alfa Romeo repeat. Wah, sekali lagi GTB, Ferrari GTB, geng takut bini 4, ada 2 biji dalam case L guys. Telefon ni ada 2 biji dalam ni berdering. Macam biasa setiap case mesti ada Batman punya. Mustang ni ada 2 biji. Lotus Cortina ada 2 biji. Audi keluar sekali lagi. Yang ni Ford Escort color yang baru. Ini Chevy Blazer ada sebiji dalam ni, color baru. Ini dia punya RTH Mazda RX-3 dan ini adalah RTH regular treasure hunt untuk case L. Nampak logo RTH dia. Okey, RTH dia. So seterusnya kita buka untuk shortcut pula. Shortcut macam biasa dia ada 36 pieces dalamnya. Ini dia kurang untuk fantasi, dia kurang speed. Highlight je apa yang ada dalam shortcut. Okay, tu ialah Porsche ada, McLaren ada, Ferrari ada, Ferrari F40 pun ada, Honda Civic Custom ada, EF ada tak? Subaru ada. EF ada 2 biji. EF hijau ada 2 biji. Lotus yang baru ada 2. Lepas tu ada Kia ada. Ni Porsche baru. Carrera. Tesla ada juga dalam ini. Ferrari pun ada 2 biji. 2 biji untuk F40, 2 biji untuk GTB. Alah. Tak dapat juga super treasure hunt untuk case ini. Tunggu dah. So itu dia. Saya rasa shortcut lebih kurang je dengan long cut. Cuma shortcut dia kurang fantasi lah dan dia ada 36 pieces. Itu dia guys. Case L 2025 dah available di Rotoys.